Tak kisahlah macam mana kita seringatkan lilin ni pun, api ni sentiasa akan menuju ke atas. Kenapa? Bila api menyala, dia akan memanaskan udara dekat sekeliling dia. Maka udara panas ni akan mengembang dan menjadi kurang tumpat berbanding dengan udara yang sejuk di sekeliling dia. Udara sejuk yang lebih tumpat ni akan turun ke bawah, maka udara panas yang kurang tumpat tadi akan naik ke atas. Aliran udara ni lah yang membawa gas yang terbakar tu naik sekali. Maka kita nampaklah yang api tu sentiasa menuju ke atas. Proses ni lah yang kita panggil sebagai convection. Yang menariknya pula, api yang sentiasa naik ke atas ni hanya berlaku dekat bumi, dekat tempat yang ada graviti. Ada kajian yang menunjukkan api kalau dekat luar angkasa tak sama macam api dekat bumi. Dekat situ dia seperti bola sebab tak ada udara yang ditarik ke bawah, maka gas yang terbakar tu akan berkembang secara sekata.